Ketua kampung naik kola lah. Kan. Oh bini tanya. Mentang-mentang mak dah. Alang udah ramai tu. Kita ambil seorang satu kapok. Meh. Kita berdaya pokok bagi tumbang kata. Kita lapar dan kita cari sama-sama kata. Baru adil katanya. Ini rezeki yang Tuhan bagi tanya. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Kita kongsi. Tak apa. Tapi kita buat kerja sama-sama. Boleh. Orang luar cakap boleh. Awak tak ada hack kan. Awak steady. Abang steady dek kan. Bila dia dah setuju, dia tak buat pada hari tu kan. Dia mau set masa bincang, dia nak start besok paginya. So besok paginya tu berkumpul lah balik dekat tempat tu. Bila dia mau berkumpul dekat tempat tu, dia bincang-bincang. Dia memulakan kerja tebang pokok. Habis semua tebang pokoknya. Pejam celik udah petang. Bila udah petang, dia pun berhenti lah. Dah penat, dah habis kerja lah. Dia tengok banyak pokok dah tumbang. Lega. Sikit lagi ni kita dah boleh dah mula menggali meh ni kan. Itu pun dah ada gatai yang ujung-ujung duduk kuih-kuih tu kan. Tengok kuat ada betul. Tidak kan. Dia berkata tak apa, kita rehat dulu kata dek ketua kampung. Kita sambung esok. Kita sambung pada besok harinya. Dia kata hari ni kita rehat dulu. Kalau kita ngejar sangat pun tak ke mana katanya. Lama-lama kita yang tumpul. Kita sambung besok. So dia pun balik dulu rehat malam tu. Dia balik rehat. Besok pagi dia berkumpul balik di kawasan yang sama. Bila dia berkumpul balik kawasan yang sama kan, sampai je kawasan tu lepuk dahi. Ketua kampung angkat kepiah tak tepi menung. Pasirnya pokok yang dia tebang semalam semuanya tegak balik. Ini magic kan. Macam mana boleh tegak balik? Sedangkan demo dah demo sendiri yang tebang kan semalam. Macam mana boleh tegak balik? Ini pelik kan. Penyudahnya demo dah menung kan. Ini betul-betul magic bin ajaib kata dek ketua kampung. Nampak gaya macam tak ada bekas. Potong langsung. Ni kata dek ketua kampung. Oi. Apa gam pakai? Gam 3 minit ke kata dek ketua kampung. Mana pula 3 minit tu? Kata dek kawan. Habis tu? 3 saat tu 3 minit lama nak kerahnya. Oh mak dah tua lupa